Assalamualaikum bang. Ada orang tanya, di warung Bos Arkis Penyih ni ada gapo okey. Kita ada nasi lauk malam dengan juga pagi dia. Okey, ayam tomi ada. Gulai kayu ada. Okey, gulai kayu ni untuk nasi daging. Okey, daging dia. Original mari Kelantan. Apa ni? Nasi kerabu tomi dah. Nasi kerabu tomi. Kekli belado. Kekli belado dah. Yang jadi okey ni gula. Gula ya ni. Gula ya. Gula kopi tak siap lagi dah untuk makan malam. Nasi lauk malam. Okey ni ada ayam bakar, ayam goreng dah. Nasi lemak ada nasi lemak. Nasi kerabu biru dah. Nasi kerabu biru dah. Okey. Kok mana tak kasih kedai kita dah. Sebab lokasi ni dia tak ping lagi sini. Sebab sini coconut shake pun kita buat dah. Coconut shake pun kita buat. Kaki buka. Dia apa? Ha? Pokok kaki pula. Nasi bang. Okey, di sini dah. Okey. Di warung. Okey, nampak je signboard ni. Nampak je signboard. Kalau tak tahu lagi telefon kau buat Bos Arkidi tak apa. Kamu telefon dia dulu 000 93 dah. Ni. Berhadapan kalau awak masuk tak. Kalau awak masuk ke sini saya nak tunjuk dah. Baik sini. Kalau awak nak masuk, awak tarik saja. Okey. Pasar Raya eksklusif. Pasar Raya eksklusif. Sini dah. Supermarket. Kita sebelah peniaga Wasing Siam Berhad ni. Kita sini beres. Sebab kita corner, sini jalan one way be. Sini jalan one way. Kalau mari sini ni. Kita tunjuk dah. Okey. Kalau kita dari Bukit Semenyih. Kita dari Bukit Semenyih. Kita dari sini be. Daripada sini. Dia sehala leh. Dia sehala. Sejadi tak nampak kamera memang kau ni. Okey. Ni dah. Contoh mari kau ni dah. Kalau abang mari kau ni kita duduk kau ni dah. Abang mari kau ni. Abang kena pandai ke belah kiri dah. Tengok ke belah kiri. Jangan kanan saja. Kalau kanan berhadapan dengan Wisma Hoxing dah. Sebab kita buat operasi 7 pagi sebelah malam dah. 7 pagi sebelah malam. Nasi kerabu dengan juga nasi lauk malam dah. Lepas tu nasi lemak dengan king crab dengan lobster dah. Alik malam tu dah. Tu dalam perancangan bulan depan baru ada dah. Bulan sebelah baru ada dah. Satu bulan sebelah akan ada nasi lemak lobster dengan king crab dah. Berhadapan saja dah. Dia sini. Bila pergi tu sup belah kiri. Belah kiri tu nampak kamera ni. Pak. Malam kita akan buka meja sini dah. Okey, malam kita akan buka meja sini. Malam meja sini. Lepas tu abang nampak tu bang. Okey. Untuk yang tu company Bos Arkis untuk furniture. Untuk furniture dalam luar rumah lah. Nak buat silih kau, nak buat renovation kau, nak buat kabinet, pelbagai juga dah. Boleh kontak Arkis Kabinet Design dia. Kalau nak nasi, kontak warung Bos Arkis. Jangan tukar dah. Nak bukan gigil lagi. Tak ada nasi bang. Ada kabinet saja bang dah. Boleh mari sini dah. Meja susu tomato, kaunter tomato bang dah. Luah lagi. Ada ikan bakar, ayam bakar, daging bakar bang dah. Lemak bakar. Pakak mari belakang dah. Di area Bukit Semenyih, tepi ekosif. Kedai kita pernah lah ni ya bang. 7 pagi sebelah malam dah. Ingat Bos Arkis, ingat nasi lauk malam dah. Okey, apapun janji. Janji apa dik? Push. Macam Arif blok bladder lah. Okey. Jemput singgah di warung Arkis Kabinet Design. Arkis Kabinet Design. Warung Bos apa? Warung Bos Arkis dah. Beres. Apa pun janji? Jual lun. Beres. Beres ni. Ayat dulu. Mari pakak mari. Pakak mari belakang. Cepatlah. Ayat pakak mari belakang. Pakak mari belakang. Beres.